Datuk Laksamana Hang Tuah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patih, mohon diampun. Apakah tujuan sebenarnya tuanku memanggil Patih untuk menjunjung duli? Sebenarnya better. Sebenarnya apa tuanku? Sudah satu pun nama better kesorangan. Better kesunyian. Ditinggalkan pemasuri kesayangan. Jika demikian cerita tuanku, Patih rasa tuanku harus berkahwin. Better berkenan dengan seorang putri. Putri tersebut sangat istimewa kecantikannya. Bak kuntuh kembang melati. Putri mana yang tuanku maksudkan? Di dalam dewan ini sungguh ramai tuan putri. Better berkenan dengan Putri Gunung Ledang. Putri Gunung Ledang? Putri Gunung Ledang? Putri pada kayangan pun akan Patih usahakan untuk tuanku. Kalau demikian bicara Datuk Laksamana, segeralah Datuk Laksamana pergi masuk meminang. Menjunjung titah tuanku. Izinkan Patih berangkat segera. Disilakan. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri. Hamba dititahkan oleh Baginda Sultan untuk meminang Tuan Putri untuk menjadi permaisuri Baginda. Setujukah Tuan Putri? Datuk Laksamana Hang Tuah, kembalilah Datuk Laksamana kepada Baginda dengan syarat-syarat ini. Apakah syarat-syaratnya Tuan Putri? Datuk Laksamana, syarat-syaratnya adalah sebuah jambatan Sultan Mahmud, sebuah jambatan drawbridge, 7 ekor penyu beranak sulung, 7 dulang keropok lekor tanpa MSG, 7 orang pegawai utama UMT termasuk VC, 7 tempayan air Pulau Redang Tan Sri Vincent Tan, dan buku Petala 7 Sastrawan Negara. Oh, begitu. Mengikut kiraan Patih tuanku. Daripada 7 syarat tersebut, hanya 2 sahaja yang boleh ditunaikan pada hari ini. Yang mana Tuan satu? Putri. Yang mana satu, Datuk Laksamana Hang Tuah? Yang pertama, buku 7 Petala Sastrawan Negara. Dan yang kedua, 7 ekor penyu beranak sulung. Bawalah kemari, Tuah. Kalau begitu, ikutlah Patih Tuan Putri untuk kita persembahkannya.